Okey, jadi ni antara soalan common dalam bab statistik ketua-matematik. Jadi first kita nak tahu macam mana nak susunkan semua nilai nombor ni dalam jadual macam ni. Okey? Sebab ini ialah asas penting untuk kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan distribution. Alright? Sebab daripada ni kita boleh tentukan macam mana nak tentukan ini, iaitu dia punya complexion, iaitu berapa banyak distribution yang boleh berlaku untuk setiap susunan tersebut. Alright? Jadi macam tadi, first kita kena selesaikan masalah ini. Okay? Jadi, kita kena baca soalan sama-sama. Alright. Consider 6 particles. Okay, 6 particles. Jadi maksudnya N sama dengan 6. Kiranya kita ada 6 jenis partikel. Alright. In 7 energy level. Okay, untuk yang ni, kita kena mulakan dari energy level 0. E0 sampailah E6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total semuanya ada 7. Alright. And the degeneracy for each level is 3. Jadi G sama dengan 3. Okay, ini untuk setiap level. Okay, jadi untuk tak kisahlah E0 ke E1 ke E2 ke sampai E6, G sama dengan 3. Okay, so dan ini yang paling penting disusun. Subject to total energy, E total sama dengan 6E. Okay, kita tahu kalau untuk rumus untuk energy, total energy sama dengan summation Ni EI. Okay, Ni tu merujuk pada bilangan atom kat state tu campur dengan EI, iaitu energy level. Okay, jadi tak apa, kita akan buat sama-sama. Alright. Jadi first kita tentukan dia diberi E total sama dengan 6E. Okay, lepas tu bilangan partikel kita ada berapa? Ada 6. Okay, ada 6 partikel, 7 energy level, E total sama dengan 6E. Alright. Jadi kita try susun sama-sama. Okay, first kita nak assume dia kat energy level paling tinggi. Okay, so 1 sini. Okay, jadi sini kita dah kita tahu lah E total sama dengan 6E. Jadi 1 darab 6E sama dengan 6E. Okay, sebab total ni kena ada 6E kan. So nak letak mana nak letak lagi 5. Okay, 5 kita kat sini, kosong. Alright, jadi kat sini saya buat ni for 1 6E darab 1 campur dengan kosong darab 5 sama dengan 6E. Dapat total 6E yang total energy. Okay, next kita buat kemungkinan kedua. Okay, kemungkinan kedua kita senang saja, kita kurangkan 1 total energy dia. Okay, 1. Okay, kita tahu kat sini kita ada 5E. Sebab 1 darab 5E sama dengan 5E. Okay, buat sikit-sikit lah. Saya buat slow-slow. Okay, 5E dah kan. Jadi macam mana nak capai total 6E? Okay, kita kena tambah E1 lah. E sama dengan 1, E darab 1. Jadi letak 1E kat sini. Okay, jadi kita ada E. Lepas tu mana nak tambah? Mana lagi nak letak? Kita ada 6 partikel. Kena masukkan semua. Alright, jadi 4 masukkan dekat sini. Alright. Okay, next 3. Kemungkinan ketiga. Okay, kita kurangkan 1 kepada 1 ni. Okay, ni cara senang lah. Okay, kemudian kita fikir apa kemungkinan yang lain yang ada. Okay, kita ada 4E darab 1. Okay, sekarang ni untuk dapatkan dia sebanyak 6E total. Okay, kita tahu 4E campur apa jadi 6? 1. Okay, 2E darab 1. Okay, ni dapat 4E. Ni pun dapat 2E. Okay, ni dah dapat total 6E kan. Okay, dan yang baki letak kat bawah. Bawah sekali. 1, total partikel ada 6. Jadi kita letak 4. Okay, ini kemungkinan yang seterusnya lah. Okay,
Next, untuk energi keempat. Okay, energi keempat. Kita assume juga dekat 4E. Tapi kali ni, okay, kan saya terang tadi, 4E darab 1. Okay, kita tambah 2E lagi. Tapi kalau kita fikir balik, boleh je kalau kita letak kat energy level E, tapi darab 2. Okay, jadilah 2E. Okay, kalau dah dapat ini 2E, tapi biasanya kita tak 2 particle dekat sini. Dan baki 3 yang tak ada nilai tak sini. Okay, kenapa tak ada nilai? Sebab okay, macam saya terang tadi, 3 darab kurang kosong. So kosong. Jadi tambah semua still dapat 6E juga. Okay, seterusnya kemungkinan kelima. Kemungkinan kelima ialah, okay, kita letak kat 3E. Okay, kita tahu 3 darab 2 sama dengan 6. Letak 2 kat sini. Okay, kita dapat 6E. Jadi kita tahu bila total particle ada 6. Jadi kosong darab 4. Jadi dapat 6E juga. Okay, alright. Lepas tu selebihnya kau boleh refer yang ini. Ni sebenarnya kau kena buat satu-satu. Okay, kau kena pertimbangkan 6E semua ini. Dah cukup kemungkinan 3E, korang boleh alih pada yang paling maksimum 2E pula. Lepas tu pergi pada E. Okay, dia memang take time dan kena effort jugalah. Okay, jadi ini timetable yang lengkap. Okay. Okay, sekarang ni berbandingkan ini, functionnya kita nak tentukan apakah susunan molekul dalam energy level yang paling mungkin untuk membolehkan kita untuk mendapat apakah yang paling mungkin. Okay, sebab kadang atom dalam sebuah sistem boleh susun ikut susunan 1, susunan 2, susunan 3, susunan 4. Okay, kita tengok mana paling probable. Daripada situlah kita menggunakan formula ini. Omega, ni M omega lah kan, sama dengan N tanda seru, ni faktorial sebenarnya. Okay, darab dengan pi besar GI NI over pi besar NI seru. Okay, jadi macam mana nak kira pandukan yang tak table atas ini? Okay, saya ambil beberapa contoh sahajalah. Saya try yang satu. Okay, kalau tahu yang satu, okay, yang selebihnya kosong ni kosong lah. Kosong. Yang kosong ni memang kita ambil kira lah. Jadi just kita kira yang 5 dengan 1 yang ada nilai. Okay, jadi contohnya kira omega untuk 1. Kalau omega ni sebenarnya adalah microstate. Okay, microstate ni macam keadaan yang mana dia menyusun tu. Dia macam teknikal sikit lah, tapi yang macam dalam distribution tu dia boleh nak kat mana confirm microstate lah atau complexions. Okay, semakin tinggi ini, semakin tinggi omega, maka semakin tinggi probability untuk berlaku. Okay. Okay, kita buat yang untuk omega 1 dulu. Kalau omega 1, first masukkan N seru. N seru sama dengan N, kita tahu N seru ialah bilangan molekul keseluruhan. Jadi dia N seru. Okay. Lepas tu kita ada pi besar. Okay, pi besar ni sebenarnya dia merujuk pada darab. Darab semua summation yang berlaku. Okay, dalam urutan tu. Okay, kita tahu bahawa degeneracy untuk age level 3. Jadi 3, okay, nilai apa dia? 5. Okay, 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 1. Okay, kita ada 5 dengan 1 kan? Okay, 5 1 tu N kecil. Sebab N kecil tu merujuk pada berapa banyak molekul yang ada pada setiap level. Okay, N besar keseluruhan. Ni semua. N1 ialah N pada energy level tersebut. Okay, okay, ada 2 energy level yang diisi. Okay, kemudian N1, berapa banyak elektron pada setiap energy level, darabkan semua. Okay, 6 saling seru, 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 1 per 5 seru darab 1 seru. Okay, kita kira matakan kalkulator kita. Seru. Mana seru? Ya Allah, astaghfirullahaladzim.
Okay. Okay, jawapan kita dapat ialah sebanyak 4, 3, 7, 4 complexions. Okay. Alright, ini untuk satu. Okay, saya padam yang ni. Okay, kita letak kat sini. 7, 3, 4 micrometer. Okay. Next. Okay, saya contoh yang lain kau boleh kira sendiri. Okay, kat sini kita ada 4, 1, 1. Okay, yang kosong ni kita ambil kira lah dalam nak kira omega. Alright. Jadi sama juga 6 seru darab dengan degenerasi setiap level 3. Okay, bear in mind yang untuk setiap level degenerasi mungkin berbeza. Okay. Jadi 3 kuasa 4 darab 3 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Okay, sebab degenerasi kuasa elektron pada molekul pada setiap level. Alright, jadi 4 seru darab 1 seru darab 1 seru. Okey. Tekan kalkulator kita yang tak tahu aku guna start bila kan. Macam saya punya, saya rasa saya tukar kalkulator hitam kepada putih ni waktu saya asasi. Waktu saya SPM saya guna yang hitam lagi. Hidup kalkulator hitam. Tapi sekarang ni spare lah. Ada je tapi spare. Tapi banyak guna ni lah lagi best kan. Okay, jadi bilangan microstate quarter complex yang ada ialah 42187 kosong. Alright. Tuliskan dekat sini. Okay. Alright. Jadi kita dapat macam ni juga. Okay, tapi yang ni beza dia. Dia pertekan dengan 3 kuasa 5. Dia perkan. Tapi saya tak perkan. Jadi saya dapat yang bilangan nilai panjang ni. Okay. Kau tengok kat sini. Ini ialah yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi inilah ialah most probable distribution. Okay. Ini korang boleh kira sendirilah. Saya tak kira sebab dia makan masa. Dan saya rasa saya kena terang one by one. Dan korang akan bosan. Dan korang akan stop video ni. Okay. Dan itu sahaja penerangan untuk soalan berkaitan dengan statistical thermodynamic asas.